Yang mengejut ni apabila Kelantan mengejutkan Perak. Dengan ni lah 4-2. Lepas tu main di Perak. Main kat Perak. Dekat Gadah hat-trick. Dia punya pemain import tu hat-trick. Itulah dia sedikit tentang keputusan Liga Super. Aku nak tanya kau orang lah, selama kau pernah main bola ni, pernah tak hat-trick? Aku pernah. Kau pernah hat-trick? Aku pernah hat-trick. Dengan Super Lawak pun ada hat-trick. Iyalah kan. Sebenarnya apa perasaan bila hat-trick kan? Tak ada, benda tu kalau jadi kebiasaan tak ada apa-apa. Dia kelang kabut. Dia kalau macam kelang kabut tu bila first time. Pasal kalau aku dapat gol satu pun dah macam semangat teruk dah. Semangat teruk dah. Yelah. Dapat hat-trick Susah lah kan. Yang lagi susah tu sebab nak betulkan larian kau tu lagi susah daripada dapat hat-trick tu. Okey, realisasikan impian anda dengan produk pembiayaan dan perancangan kewangan BSN terpilih dan berpeluang memenangi BSN SSP bernilai lebih daripada RM300,000. Okey, kita di sepatu sosial sekarang ni. Baik. Kita cerita pasal malam tadi lah, meja bulat sepatu live. Pasal Sinar FM memang ada post 3-4 video juga kita punya show malam tadi tu. Aku seronok lah yang last kali dekat bakat sepatu tu. Jo apa? Jo Aziz dengan Datuk Fazlil Kamsah. Seronok kan. Dia macam buku bertemu ruas. Keliru lah. Memang keliru lah. Ada ketikanya macam Datuk cuba tiru suara Jo tu. Yelah. Dah pasal dia sama. Sama. Tapi aku suka cara dia fikir melayan tu. Datuk ni sporting lah. Betul lah. Kan masa aku tanya first soalan macam apa komen Datuk dalam buat kerja macam ni. Tak ada kerja lain. Tak ada kerja lain. Pendek aja macam ya Allah. Aku lebih suka perhatikan muka si budak tu nama? Jo Aziz. Jo tu bila Datuk Fadilah masuk. Aku suka tengok tu. Dia punya kelang kabut. Berubah. Kau selalu ikut dia kan. Lepas tu kau pun kena tengok reaction Datuk macam mana. Bila Jo Aziz tu buat dia punya reaction macam dia punya macam tak tahu nak cakap apa kan. Yelah. Tapi seronok lah. Ada orang boleh tiru bakat orang lain. Betul. Kalau untuk kebaikan apa salahnya? Kalau macam kau boleh imitate dia tak ada kot. Tak ada. Dulu cuba Jimmy Screen, lepas tu nama hilang pula. Yelah. Tak dapat. Aku memang bukan kebolehan aku. Kau boleh? Dah cuba sikit. Cuba dah. Itu kan tiru tu cek gaduh. Cek gaduh lah. Sama kan. Aku boleh tidur sekejap mata. Dia time meeting selalu jadi tu. Itu dia diam. Itu memang aku yang boleh imitate yang memang perfect lah. Perfect lah. Aku boleh tiru kalau macam gitu. Rahim, tak kerja lain. Kalau kau ya? Kau? Ada? Aku tak ada. Aku tak aneh. Tak pandai ya? Aneh. Tak sama pun. Kalau aku bawa orang tak berteka, siapa ni? Cuba. Kecuali kita punya ni lah. Kita punya one of the production ni lah. Ain tu. Macam mana ya kalau tu? Kajak jauh. Kita meeting. Okey, dah. Orang tak tahu. Jadi terima kasih yang sudi menonton malam tadi meja bulat sepatu, dan terima kasih juga kepada tetamu-tetamu kami yang bersama dengan kami malam tadi. Okey, di jam 7 kita ada meja bulat, kita ada kawan tanya ustaz jawab. Jadi terus dengan kami Sepatu Sinar. Pagi lebih meriah dan lebih segar bersama 3 jejak kemaju. Jeb, Shuib dan Rahim dalam Sepatu Sinar. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, masuk jam 7, jam baru. Masih lagi bersama dengan kami. Sepatu Sinar dibawakan oleh BSN. Realisasikan impian anda dengan produk pembiayaan dan perancangan kewangan BSN terpilih dan berpeluang memenangi BSN SSP bernilai lebih daripada RM300,000. Sekejap lagi kita layan kawan tanya ustaz jawab. Saya belanja dulu. Apakah soalannya? Apakah hukum apabila saya tengah solat sambil tersenyum? Sah atau tak solatnya? Ni mesti sambil solat sambil tengok Maharaja Lawak ni. Tak tahu dia ada benda yang kelakar ke? Fikirannya ke lain, kita ingat ke apa ke? Tu yang tersenyum tu. Okey. Kejap lagi kita dengarkan jawapan daripada Imam Muda Ashraf. Yang sedang memandu, hati-hati memandu. Kalau yang sedang bersarapan tu, selamat bersarapan saya ucapkan. Muda Ashraf, kawan keliru ni. Boleh jawab soalan kawan? Assalamualaikum Imam Muda Ashraf. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Baik, pagi-pagian. Itulah dia. Saya nak tanya juga, Imam sebenarnya ada apa, Jawa ke, Banjar ke Melayu asli? Campur sikit lah. Saya ada campur dengan Hindustan sikit lah. Oh, patutlah comel. Hidung terletak. Ramai orang cakap macam tu. Kau nak hidung tergantung. Okey, ni Imam, ada satu soalan ni. Bagi saya,
unik lah soalan ni Okey, datangnya daripada Nur Nabilah binti Zaini. Dia cakap, saya nak tanya, apakah hukum apabila saya tengah solat sambil tersenyum? Sah atau tak solatnya? Ni mesti sambil solat sambil tengok Maharaja Lawak ni. Tak tahu dia ada benda yang kelakar ke? Fikirannya ke lain, teringat ke apa ke? Tu yang tersenyum tu. Okey, yang membatalkan solat dalam mazhab Syafi'i adalah dhahaka, iaitu gelak. Gelak. Ibtisam, senyum tidak membatalkan solat. Cuma kita akan menjadi question mark lah. Kenapa senyum khusyuk lah? Kenapa kau senyum kan? Kan? Sebab kita lagi tawaduk, khauf wa raja'. Solat ni takut dan juga mengharap. Tiba-tiba kau senyum seorang-seorang. Kalau orang jawab, aku nampak syurga, Wallahualam lah kan. Itu cerita dia lah. Tapi nak sebut, kita gelak batal solat, senyum tidak membatalkan solat. Nabi pernah tengok ada sahabat Nabi, dia solat, dia tengok ke kiri ke kanan, nampak burung, kemudian dia membetulkan janggut dia. Nabi bagi tahu kalau orang itu khusyuk dan tawajuh dalam solat, nescaya dia tidak akan bergerak-gerak. Apa maksudnya? Bila orang khusyuk betul-betul solat, takkan dia nak senyum. Betul. Takkan dia nak bergerak-gerak. Fokus lah kan. Fokus lah. Tapi tak batal solat. Tak batal lah. Okey, macam ada logiknya di situ. Terima kasih Imam. Baik. Alhamdulillah, selesai satu kekeliruan. Anda pun mesti ada soalan kan? Hantarkan sebarang persoalan dan kekeliruan anda ke Sinar.FM sekarang. Kawan tanya, Ustaz jawab. Assalamualaikum, selamat pagi. Alhamdulillah, masih lagi bersama dengan kami ni. Sepatu Sinar dibawakan oleh BSN. Realisasikan impian anda dengan produk pembiayaan dan perancangan kewangan BSN terpilih dan berpeluang memenangi BSN SSP bernilai lebih daripada RM300,000. Rahim, aku memang pelik lah kau ni. Telefon kau tu, dia ni telefon tak pernah nak letak gambar apa-apa. Kau tak ada letak apa-apa ke kat wallpaper kau tu? Dulu adalah sekejap wallpaper yang agak gerak tu. Geriam lah, gambar kau selepas ada meteor lalu lah apa kan. Tuan cakap tarik bateri. Memang lah. Ada betul-betul lah, seminggu 2 je aku pakai. Sekarang tak ada lah, pakai standard ni. Gambar sudah lah, at least kau boleh ada benda yang kau tengok. Tak adalah dia plain macam itu. Kosong. Tak payahlah. Lagi pun handphone aku. Tak juga. Cuma bagi pendapat. Macam kau? Macam aku memang handphone aku tak ada wallpaper. Asal? Wallpaper aku tak pakai. Dia tu kopi menu. Dia tak ada. Kau faham tak soalan wallpaper ni apa aku tahu tak? Aku tahu. Aku nak tengahkan dulu wallpaper ni apa sebenarnya? Wallpaper background belakang handphone tu. Yang beli menu tu. Dia terus je. Dia terus memang pergi dekat menu je. Senang betul pun kau. Tadi kat mana belakang gelap kosong itu je. Kau rasa kena tipu ke? Tak, aku dah bayangkan telefon kau macam boleh selak macam tu. Memang. Macam selak satu. Yes. Dahsyat Ini memang aku buat dia custom made. Luar biasa. Kamu luar biasa ini pagi. Kau cakap orang kau Aku gambar anak aku. Dah lama tak 2 tahun kau aku pakai. Hitam putih Hitam putih. Pasal gambar ni aku ambil pakai kamera. Kamera DSLR. Memang orang ambil gambar semua. Kamera mana dia pernah pakai joran. DSLR tu. Okay. Jadi gambar ni cantik. Aku letaklah dekat wallpaper. Tapi aku ada banyak yang jenis kalau depan ni gambar anak apa semua. Kalau login login pula. Yang tekan tu keluar balik. Lock screen. Keluar gambar rumah. Jadi satu keluarga lah ada handphone. Satu keluarga dapat lah. Cuma yang menu selak tak dapat. Macam handphone kau tak dapat. Macam handphone aku tu menu. Dia tak ada apa belakang. Okey, jom kami tengah cerita pasal gambar gambar wallpaper handphone anda dan kenapa. Apa ceritanya? Apa ceritanya? 0395432000 Sepatu Sinar bawakan oleh BSN. Realisasikan impian anda dengan produk pembiayaan dan perancangan kewangan BSN terpilih dan berpeluang memenangi BSN SSP bernilai lebih daripada RM300,000. Hari ini cerita di meja bulat, gambar wallpaper handphone anda dan kenapa. Ini dipanggil pertama ni, namanya Syam. Silakan bang. Assalamualaikum Sepatu Sinar. Salam. Okey, sebelum tu abang nak minta maaf dengan Jeff lah. Kenapa bang? Jeff, mula dulu wallpaper abang gambar rumah kau Jeff. Oh ya ke? Lepas tu kau kahwin abang terus suka gambar kat sepatu. Okey. Bang. Sampai member cakap, kau ni tak ada gambar lain ke nak letak gambar sepatu? Cakap, orang tu lah tak faham. Sepatu ni dia sumber inspirasi. Alhamdulillah. Terima kasih. Abang memang tak dibayar untuk bagi apa ni? Kenyataan macam ni Tak. Dia cuma. Tapi betul ke bang pakai sepatu punya wallpaper ni?
Sebab apa tau? Abang bukanlah kata nak memuji lah apalah kan. Sebab abang ni ikut follow sepatu daripada mula-mula Maharaja Lawak dulu tau. Oh, terima kasih. Alhamdulillah. Sampai sekarang lah. Sampai Jeb daripada rambut pendek, rambut panjang. Syuib daripada ada rambut sampai tak ada rambut. Rahim daripada kurus dah sampai besar. Rahim daripada ada ubun tak ada ubun. Rahim daripada ubun tak ada ubun. Okey bang, kalau macam tu bang. Terima kasih banyak bang. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Habis Masyam. Okey. Itu dia Abang Syam. Gambar kita lah dia pakai. Tapi setengah memang gitu. Kalau dia minat dia letak. Aku pun memang nak letak, tapi memang wallpaper aku tak ada. Aku memang menu. Sumber inspirasi dia dah. Gambar wallpaper handphone anda dan kenapa? Itulah dia topiknya di meja bulat. Kalau anda nak berkongsi boleh 0395432000. Sinar dibawakan oleh BSN. Realisasikan impian anda dengan produk pembiayaan dan perancangan kewangan BSN terpilih dan berpeluang memenangi BSN SSP bernilai lebih daripada RM300,000. Okey, gambar wallpaper handphone anda dan kenapa? Pemanggil kedua Nick May, betul tak? Nick May. Okey. Apa gambar wallpaper handphone awak? Okey je. Biasa kalau orang kahwin ni, bawa-bawa kahwin ni biasalah kan letak gambar bini, kono-kono sweet-sweet lah. Betul? Okey, saya ni lain sikit. Apanya? Gambar saya dengan isteri, tapi dekat puncak Gunung Kinabalu. Jelah, tu tak dengan isteri lah. Kenapa masa tu ada buat pergi mendaki Gunung Kinabalu kan tu? Saya honeymoon dekat puncak Kinabalu. Biasa orang naik puncak pun tak ada pakai baju pengantin lah. Saya dekat sejuk-sejuk kat atas tu, saya pakai baju pengantin tukar. Habis mendaki lah? Mendaki sampai puncak. Dulang boy semua mendaki? Dulang boy tak ada lah. Tak ada lah, sendiri lah. Spontan lah. Masa 2 hari sebelum nak pergi tu lah, baru plan nak ambil gambar kahwin kat atas. Masih pakai wallpaper tu Masih. Masih nanti kalau Cik nak pergi honeymoon ke boleh try. Mana? Banyak gunung? Banyak gunung Kinabalu, ambil gambar kahwin kat atas tu. Takkan saya nak ikut. Kita kan ada kita punya masing-masing kan. Betul tak? Jad nak pergi Bukit Beroga. Bukit Beroga, jangan hilang nanti. Okey. Terima kasih bang. Terima kasih bang. Tapi aku kau tahu kan, mendaki ni aku memang tak minat sangat. Penat. Tak penat. Dia tak penat, tak minat. Dia tapi memang penat je. Asal menaik kan. Sebab aku dulu kadet tentera. Jadi aku dah awal-awal dah memang. Pernah buat tak mendaki ni? Pernah. Macam itulah. Dah ada pengalaman. Pernah duduk kat hutan seminggu. Berbekalkan sebatang mancis. Okey, kitanya hari ni gambar wallpaper handphone anda. Dan kenapa? 0395432000. Bila kita bawa dan berpeluang memenangi BSN SSP bernilai lebih daripada RM300,000. Gambar wallpaper handphone anda dan kenapa? Ini dia Zana. Silakan Zana. Okey, nak cerita pasal apa wallpaper Iyalah. Kalau sekarang ni saya buat wallpaper gambar mak ayah saya, tapi sebelum ni pernah lah saya buat wallpaper tempat yang saya nak pergi. Kat mana tu? Tempat yang saya nak pergi, yang saya teringin nak pergi lah. Macam kalau kat Malaysia ni kita tak ada tempat yang ada snow kan. Jadi saya ambil gambar kat Google dan saya buat wallpaper. Semangat. Untuk jadikan sebagai pembakar semangat lah. Satu hari saya boleh pergi kat sana. Macam hari tu saya tengok kat IG Terdai ni kan, dia pergi tempat yang ada snow tu kan. IG Black apa semua tu. Memang saya selalu letak gambar wallpaper ni lah. Awak yang suka ada snow. kan? Suka sangat. Habis dah sampai belum? Belum lah, tak ada rezeki lagi. Ada, saya yakin ni. Doakan InsyaAllah. Amin. Impian untuk pergi ke Saudi tu saya tahu mungkin akan tercapai dalam masa 10 ke 20 tahun lagi. InsyaAllah, amin. Sekarang ni saya jadikan pembakar semangat saya gambar mak ayah saya lah, walaupun ayah saya dah tak ada. Alhamdulillah. Itu yang terbaik lah sebenarnya. Okey, terima kasih Zana. Okey, terima kasih Cik Sepatu Tahniah yang dah kahwin. Terima kasih Zana. Semoga bahagia hingga ke anak cucu. Amin. Ya Allah, terima kasih. Tapi ini bukannya apa lah Ini kadang-kadang bila kau letak macam kau minat, itu kau suka membakar semangat. Memanglah. Macam aku dulu letak gambar Beckham, nak jumpa Beckham. Letak gambar Beckham. Ada juga wallpaper. Dulu. Sekarang ni je handphone dia tak ada wallpaper. Sekarang handphone kan makin canggih. Okey, jom hari ni kalau anda ingin berkongsi gambar wallpaper handphone anda dan kenapa, 0395432000. Sepatu Sinar pembiayaan
dan perancangan kewangan BSN terpilih dan berpeluang memenangi BSN SSP bernilai lebih daripada RM300,000. Gambar wallpaper handphone anda dan kenapa? Pemanggil terakhir, silakan Murugan. Hai, selamat pagi semua. Selamat pagi, Murugan. Jeb Smalling ya. Apa tu? Apa tu? Jeb Smalling. Saya ingat, saya tengok lagi. Saya follow awak. Jeb Smalling. Okey. Ni MU punya tu. Okey. Apa cerita, bro? Wallpaper saya mak bapak saya. Alhamdulillah. Jadi Sebelum tu, kalau boleh tahu? Sebelum tu saya ni je, kereta je, Skyline GTR, peminat setia. Dapat tak Skyline tu? Dapat rasa je lah, tak pernah bawa lagi lah. Dapat jugalah. Murugan, tapi kenapa letak gambar parents, ibu bapa? Sebab ada orang je yang kita ada kan. Betul. Benda yang tak boleh dibeli selama-lamanya. Betul. Benda tu je lah. Awak belum berumah tangga ke? Belum. Belum lagi. Belum. Adakah bila berumah tangga gambar wife atau masih lagi ibu bapa? Mesti parents lah, sebab dia orang tu je kata, dia orang je benda yang saya ada dalam dunia ni. Terbaiklah Murugan. Awak memang the best lah. Bagus. Itulah. Tapi parent dua-dua masih ada lagi ya? Masih ada. Jagalah doang sebaik mungkin, okey? Okey, boleh. Terima kasih, Murugan. Terima kasih, Murugan. Terbaik, Murugan. Okey, take care. Bye-bye. Okey, bye-bye. Murugan ni follow aku. Jadi tu dia tahu aku Jeb Smalling. Sebab muka aku dia orang letakkan sebelah pemain MU tu, Smalling. Sama ke? Boleh tahan kat bibik. Tapi betul, gambar mak bapak memang paling nice lah. Paling nice, terbaik lah tu. Okey, kita nak tutup dah cerita kita di meja bulat ni. Boleh yang kita simpulkan lah berkenaan dengan wallpaper ni kan. Letaklah gambar-gambar yang boleh memotivate kita ke arah kebaikan. Betul lah tu. Kan? Betul Aim? Betul, setuju. Kalau kata ada satu benda yang kita nak, katalah gambar kereta tadi tu, membuatkan kita lebih rajin bekerja, apa salahnya? Pasal handphone antara benda yang kita tengok setiap hari. Setiap hari. Betul. Jadi tengok dia tinggal. Dia menuju ke arah itu. Betul. Janji ianya ke arah kebaikan. Yes. Rahim, Sepatu Sinar dibawakan oleh BSN. Realisasikan impian anda dengan produk pembiayaan dan perancangan kewangan BSN terpilih dan berpeluang memenangi BSN SSP bernilai lebih daripada RM300,000. Bila rindu tak baik untukmu, bila sesah. Resah ke sesah, Cik? Selamat pagi, Pakcik. Ya, selamat pagi. Nak nyanyi lain kali lirik pastikan betul. Ya. Sesah tu belasah. Cik, ya. Nak tanya juga pakai handphone yang canggih ataupun biasanya? Canggih, Beb. Mesti ada boleh buat wallpaper apa semua kan? Ada wallpaper gambar apa? Pakcik gambar jam. Itu bukan dah ada ke? Itu dah ada, Cik. Dah ada, itu gambar wallpaper. Wallpaper ni yang kita kita letak je. Gambar jam dinding ke apa? Tak ada, gambar tu memang ada jam. Gambar jam. Gambar jam. Wallpaper sebab pakcik semasa banyak bahagia kan. Yelah. Itu bahagia. Tapi itu dulu gambar tarikh. Gambar? Dulu gambar tarikh. Gambar hari. Ya. Pakcik cerita yang standard ada kat telefon dia. Kita nak tahu wallpaper. Pakcik jadikan benda tu wallpaper. Macam mana kita nak borak kalau pakcik cerita macam ini? Itu yang standard ada. Jangan pakcik nak ikut handphone orang. Bukanlah. Kau pun tanya pakcik. Tak, bukan ikut handphone orang. Tapi pakcik ikutlah jadi orang biasa. Jangan pelik sangat. Itu yang normal. Ya ke? Gambar kan boleh letak, Cik. Gambar pakcik ke, gambar rumah ke. Yelah. Pakcik letak gambar mani lakat je lah. Betul tak? Masih tak nampak. Masih tak nampak. Masih kosong begitu. Habis macam mana ni? Letak gambar. Gambar sendiri. Tak kisahlah gambar apa pun, ikut pakcik lah. Ada gambar image. Pakcik yang lama yang ada tinggal kat rumah Mak Long, Pakcik, Pak Long, Pakcik. Gambar-gambar tu semuanya. Apa gambar album? Itu gambar album. Habis gambar mana ni? Tadi saya pernah tanya. Saya cakap handphone Android ke apa? Pakai Android canggih, Beb. Dah canggih, Beb, boleh lah letak gambar. Gambar album tu pakcik ambil dengan gambar handphone. Pakai handphone, letak dekat wallpaper. Jadikan wallpaper. Faham dah konsepnya? Okey, faham. Pakcik kena ambil gambar lah. Ambil guna kamera tu. Handphone tu. Bukan minta penerangan bagi ada dekat handphone tu ada apa tarikh, mas, bukan. Okey. Faham. Dah faham. Besok tunjuk kat kita orang kalau dah siap. Dah. Boleh. Terima kasih. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, pagi-pagi buat kita pusing. Tak apalah. Okey, kejap lagi
Ini yang betul-betul kena take note. Akan keluar isyarat memanggil. Bila keluar isyarat memanggil, anda kena jadi pemanggil terpantas. Pasal apa? Jerat sepatu yang dibawakan oleh BSN ada wang tunai 8,200. Banyak itu. Dan juga BSN SSP udah menjadi RM900. Mana tahu rezeki anda hari ni kan. Kena call kami. Kena jadi pemanggil terpantas. Kita bersama nanti di jam 8. Terus sama kami Sepatu Sinar. BSN terpilih dan berpeluang memenangi BSN SSP bernilai lebih daripada RM300,000. Okey, masa yang dinantikan. Jerat Sepatu Sinar yang dibawakan oleh BSN ada wang tunai RM8,200 dan juga BSN SSP bernilai RM900. Okey, ini dia pemanggil terpantasnya dan mungkin pemanggil bertuah hari ini. Amiza. Betul? Belum. Sabar ya, sabar. Okey. Jangan mulakan jawapan awak dengan ya, tidak. Lambat tak boleh. Jawapan berulang tak boleh dan pastikan jawapan tu bersesuaian dengan soalan. Faham, Amiza? Faham. 30 saat saja bertahan. Silakan. Amiza Betul? Memang nama sebenar ya? Nama saya Amiza. Orang panggil? Ni Amy. Pernah menang sebelum ni? Belum. Langsung? Betul, tak pernah menang. Kalau gagal tak kecewa? Betul tadi tu. Ada 2 kali betul. Ada 2 kali lah. Sebenarnya awak kena betul-betul cekap ni baru boleh menang. Pasal itu antara jawapan berulang. Yep. Okey, sebab baik. first tadi awak dah jawab betul. Lepas tu di hujung-hujung tu pun awak jawab betul. Iya. Maaf ya Amiza. Mungkin awak cuba dekat right. Boleh right. Bye. Okay. Sama. Betul lah. Right. Cakap macam itu. Right. Okey. Boleh Okay. bahasa Inggeris juga. Yes. Alright. Okay. It isn't. Yes dulu. Isn't. Okey, sekarang ni maknanya jerat sepatu wang tunai menjadi RM8,300. BSN SSP dah menjadi RM1,000. Yang lain terus saja bersama dengan kami sepanjang minggu ini untuk jerat sepatu Sinar yang dibawakan oleh BSN. Realisasikan impian anda dengan produk pembiayaan dan perancangan kewangan BSN terpilih dan berpeluang memenangi BSN SSP bernilai lebih daripada RM300,000. Nampaknya agak getir dan agak payah ya nak menang jerat sepatu. Produk pembiayaan dan perancangan kewangan BSN terpilih dan berpeluang memenangi BSN SSP bernilai lebih daripada RM300,000. Okey, masuk jam terbaru jam 8 ni. Saja je lah ini nak borak-borak dengan korang kan. Pasal aku ada ternampak satu artikel pasal ibu bapa denda anak sebab tak siap kerja sekolah. Okey. Biasanya cikgu yang denda kan. Ini ibu bapa yang denda. Ibu bapa. Kau pernah Jeb kena denda dengan mak bapak kau pasal tak siap kerja sekolah? Pernah. Pernah Pernah. Apa dia buat ya? Pumping. Macam tak betul. Kau ni biar betul takkan pumping. Bapak kau bukan pendidikan jasmani macam cikgu. Yelah. Macam pumping pula. Pumping. Oh ya? Pumping. Oh, tak apalah aku bertukar ke kau lah. Guna jari clicking. Aku dah agak cerita tu tak betul. Rahim, kau pernah Rahim? Denda kena habiskan makanan Rahim. Dah, pernah Rahim? Pernah lah. Dia cuma denda macam apa, tak bagi tengok TV, tak bagi keluar main. Dulu yang dia akan denda benda-benda yang kau suka buat. Jadi bila kau tak suka buat, kau akan beringat. Betul. Jadi kena denda duduk dalam lah. Kawan-kawan dekat luar. Im. Putih mata je kan. Dia tak buat lagi lah. Tapi bila part aku pula sekarang ni, aku buat anak aku lain pula. Macam mana kau buat? Aku akan ambil pendekatan macam Muhammad Salih buat. Sebab dia lebih sebagai psikologi. Aku akan grounded. Grounded. Macam pumping tu. Bukan. Grounded tu ni berkurung. Berkurung. kita suruh dia fikir. Dia fikir duduk dalam. Okay, grounded sampai ni pukul apa. Dah. Kau turun cuma nak makan nak apa je. Lepas tu masuk balik bilik. Itu lebih berkesan. Penderaan macam tu lebih berkesan. Okey, itulah itu kan penderaan. Itu lebih pada denda. Mengajar lah. Denda dah macam pukul-pukul. Tak ada pakai fizikal. Kau macam itu pula. Itu kan fizikal. Itu penderaan bukan fizikal. Itu lebih pada denda, bukan penderaan. Psikologi ayat sedapnya. Denda. Penderaan. Okey. Jom, kalau anda ada cerita macam mana ibu bapa denda anda bila tak siap kerja sekolah, call kami 0395432000. Sepatu Sinar BSN SSP bernilai lebih daripada RM300,000. Jam 8 ni kita tengah borak pasal macam mana ibu bapa denda anda bila tak siap kerja sekolah. Pemanggil pertama nak berkongsi cerita ni. Silakan Lina.
Okey, saya Lina ya. Ya. Okey, ibu saya, dia kalau kita tak siap kerja sekolah, denda dia sifir. Baca sifir. Oh, ini masa sekolah rendah lah ni. Sekolah rendah sampailah saya belum kahwin, baca sifir. Kalau dia suruh tidur, kita tak tidur, duduk dekat luar dalam keadaan. Oh, dia baca sifir. Baca sifir denda aku dulu kalau sekolah rendah memang aku baca sifir. Kalau pertandingan sifir aku menang, hadiah tabung. Pertandingan sifir. Okey, ini kita cara kita spontan. Yes. Okay, boleh 9 kali 8. 72. 8 kali 8 64. Rahim, masuk. 7 kali 8 56. 5 kali 6 30. Ui, 11 kali 2 22. Ui, yo. Bagi tabung. Apa pemenangnya? Ada yang tabung. Sepatu tak ada. Sefe. Tidak dia menang ni. Tapi kau sefe paling Sefe bukan sefe. Sefe kau sampai berapa kau boleh hafal? Sampai berapa? Sefe berapa? 507. Apa banyak sangat 507. Habis? Sampai berapa? CP berapa? Dia CP 1, CP 2, CP 3 sampai 12. Yang kau tanya tu semuanya CP berapa? Terpulang lah. Aku boleh jawab lah, ya ke? 13 ke 12? 13 12 pun nak tanya. Tak tahu kau. Okey, tapi sayang sebenarnya kita tak dapat borak lebih dengan Lina ni. Tapi tak apalah. Kita doakan yang terbaik untuk Lina. Terima kasih kerana berkongsi cerita dengan kita orang. Kena ni baca CV dendanya. Sepatu Sinar dibawakan oleh BSN. Realisasikan impian anda dengan produk pembiayaan dan perancangan kewangan BSN terpilih dan berpeluang memenangi BSN SSP bernilai lebih daripada RM300,000. Macam mana ibu bapa denda anda bila tak siap kerja sekolah? Itu ceritanya. Ain, dipersilakan. Apa cerita? Ya, saya kalau kena denda tak siap kerja sekolah tu, bapak saya akan bagi ketuk ketampi tau. Ketuk ketampi tu bukannya sikit. Berapa banyak? 200 kali. Oi, kuatlah kaki. Ketuk ketampi. Dah macam squat dah tu. Tapi masa tu tak tahu lagi lah, kecil lagi kan. Lepas tu kakak saya pun sama, kami dua-dua kena serentak lah kan. Sama je kan. Kalau pergi main ke apa ke, kita orang sama-sama. Lepas tu bila balik je, kena balik macam kita orang pergi main, betul balik tu 6.30. 6.30 tu ayah dah kata kena ada kat dalam rumah. Ke dalam rumah tu dah siap mandi dah apa semua untuk pergi mengaji. Tapi dengan homework apa semua tak siap. Okey, kena dua-dua ketuk ketampi. Bila saya start ketuk ketampi, kakak tu tak habis lagi tau. Yang saya ni 200 kan. Yang saya ni kira 100, 101, 12 sampai 110 tu saya kira dah 200. Gila. Lepas tu ayah saya macam, biar betul Kak Long kau tak habis lagi, takkan kau dah habis? Betul lah. Betul. Betul, siap pergi mandi. Siap pergi ngaji. Itu time bila tu? Sekolah rendah ke sekolah menengah? Sekolah rendah kot tak? Rendah lah. Sekolah menengah tak kerti kira. Sekarang berkahwin dah? Sudah. Buat anak macam tu juga? Belum ada anak lagi. Belum ada anak. Belum ada lagi. Kena denda anak nanti tengok kira tu betul. Takut menurun lah. Okey, terima kasih. Terima kasih Ain. Okey, baik. Okey, baik. Kau pasal tak ketuk ketampi ni antara hukuman yang paling popular. Yalah. Betul. Tapi pumping dulu jarang-jarang. Aku kat sekolah aku tak ada lagi masa tu. Tapi bapak aku tak manjakan ketuk ketampi. Ketuk ketampi ni lebih pada perempuan. Yelah. Kalau ayah aku ketuk ketampoh. Biru muka. Ketuk ketampor. Kau nak kena ketuk, kau nak tampor. Ketuk ketampor saya. Aduh, saya. Okey, itu dia ya. Ketampi perempuan. Bila tak siap kerja sekolah, apa yang ibu bapa anda lakukan? Call kami ya, 0395432000. Jom kita berkongsi Sepatu Sinar. Realisasikan impian anda dengan produk pembiayaan dan perancangan kewangan BSN terpilih dan berpeluang memenangi BSN SSP bernilai lebih daripada RM300,000. Kami tengah borak pasal macam mana ibu bapa anda denda bila tak siap kerja sekolah. Inilah pemanggil terakhir nak berkongsi cerita ni. Silakan Saiful. Topik ni mengimbaukan saya pada kedua arwah mak bapak saya lah. Cara orang dulu mendidik anak-anak ada yang tersirat. Bila tersiratnya kita akan nampak tersurat bila kita sudah orang kata dewasa. Ya, betul. Contoh dulu kita 3 beradik ni semua lelaki. Kadang-kadang kegilaan zaman dulu-dulu lain sikit. Yelah. Malas nak belajar. Tapi denda yang saya dapat kami 3 beradik ni
paling orang kata yang masa tu tak terfikir apa benda maknanya kan. Kedua orang tua saya suruh pergi jual hasil-hasil kebun. Ya, dulu saya duduk dekat Johor, rumah Taman Cempaka, rumah flat Tampoi tu. Rumah flat. So bila balik kampung orang tua saya akan collect lah pungut hasil tanaman seperti cili padi. Barang-barang yang boleh, yang kita orang kata sayur-sayuran yang boleh kita jual dekat rumah flat tu lah. Tapi dia suruh saya 3 beradik pergi buat tu gara-gara apa? Malas nak belajar pula. Pergi jual ni. Tak habis jangan balik, dia kata kan. So bila habis tu kita target lah. Daripada pagi kita keluar target cepat-cepat habis bawa balik. Tapi bila duit tu kita bawa balik, kita nak bagi pada orang tua untuk kata simpan masuk tabung. Benda tu akan berterusan sampailah saya dah sampai sekolah menengah. Muka ni orang kata muka tak malu lah, muka pergi jualan. Habis kan kalau tak pergi jual kena sesar dengan orang kata tali dengan getah paip. Sampai sekolah menengah mana sampai sekolah menengah ke tak siap pergi sekolah ni? Tak adalah, orang kata ada kemalasan dia lah kadang-kadang. Tapi bila kita dah jadi bapa sekarang ni baru kita teringat apa makna yang tersirat tu dah jadi tersurat kat sini. Maknanya kita kadang-kadang dalam kehidupan ni, bila kadang-kadang kita malas untuk masa kecil, tak bererti kita orang kata akan malas berterusan. Untuk kita capai kejayaan, kita kena orang kata ada kerajinan. Itu yang tersurat. Yang timbul bila kita dah jadi dewasa. Itulah cara berbeza bila orang tua dulu mendidik anak-anak dengan zaman sekarang. Dan sekarang saya pun dah jadi bapa, tapi saya tak amalkan konsep macam itu. Saya mogok dengan anak-anak. Mogok. Abah tak mau tegur korang. Mungkin faktor genetik lah. Dapat anak-anak pun 3 anak lelaki juga. Anak kecil-kecil lagi. So saya mengajuk dengan orang, abah tak nak tegur korang. Sekarang korang pergi basuh pinggan mangkuk apa semua. Sebab kita tak ada anak perempuan. So bila dorang malam-malam pergi basuh, pergi kemas, abah tak mulayan korang. Okey, terima kasih Saiful. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Tu dia Saiful punya cerita. Tapi biasa memang budak-budak ni dia takut dengan bapak. Dengan mak dia manja. Dia akan kontra. Kalau dia manja dengan mak, dengan bapak dia mengadu. Kadang-kadang dia dengan mak dia tak takut. Dengan bapak dia takut, dengan pakcik takut. Ada lah ya macam tu juga. Ada pakcik dia lah yang beritahu nasihatkan dia. Okey, jadi sebenarnya bila cerita pasal tak siap kerja sekolah ni, seeloknya lah kerja sekolah tu ada sebabnya kenapa orang bagi kerja sekolah. Supaya dia boleh refresh, dia boleh remind balik apa yang belajar. Latihan lah tu. Okey. Sekejap saja lagi akan ada ulangan motivasi pagi dengan tajuk pesannya janji. Terus dengan kami Sinar. Segarkan minda dengan motivasi pagi. Assalamualaikum Dato'. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi Dato'. Syukur alhamdulillah. Okey Dato', ini kita nak cerita pasal berjanji ni. Bila buat berjanji ni, kadang-kadang kita dah berjanji. Tiba-tiba tak dapat pula kita nak mengotakan janji Dato'. Macam mana nak buat tu Niatnya mula memang dah InsyaAllah aku akan kotakan lah janji tu. Tapi tak tahulah dengan keadaan ke apa benda yang membuatkan janji tu tak dapat nak dikotakan. Macam mana Datuk? So itu satu situasi yang sangat penting. Soalan isu ni penting ni. Sangat baik soalan ni. Ya, bagaimana kalau kita dah berjanji tapi tak mampu nak kotakan. So sebenarnya Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi manusia pun, semua manusia ni ada sifat Tuhan. Sifat Tuhan yang pengasih penyayang ada pada manusia. Sebabnya bukan saja orang nama Rahim aja yang ada rahim, ya ada kasih sayang, tapi kita pun ada. Su'ib pun ada rahim dalam dirinya, Jijab pun ada rahim. Maksud saya begini, kita kadang-kadang dah berjanji tapi tak mampu nak tepati. Yang penting kita jelaskan. Kita beri penjelasan pada orang yang kita janji tu, kenapa kita masih tak mampu nak tunaikan janji. InsyaAllah orang akan terima dengan baik. Masalahnya, kita berjanji tapi tak nak memberi penjelasan. Kita malu Allah ke apa ke, rasa ego ke, kita tak nak memberi penjelasan kenapa kita tak mampu nak tunaikan janji. So bila kita terangkan dengan dalil-dalilnya, dengan bukti-buktinya, dengan jujurnya, maka kebanyakan orang mampu untuk terima dengan baik. Mampu, ya, katalah berjanji untuk berumah tangga, ya, belum cukup umur, baru umur baru 40. Jadi belum cukup umur. Cukup. Tapi kadang-kadang dia tak dapat penuh janji sebab rupanya mak tak setuju dengan pilihan kita. Dah berjanji ni. So kita terangkan. So terangkan dengan penuh kasih sayang, dan jawapan yang orang biasa boleh terima kalau katalah tak dapat penuh janji untuk berumah tangga ialah, saya dah istikharah, nampak istikharah yang saya dapat, kita mungkin bukan jodoh. Betul lah tu. Dan mak bapak kita pun tak reda. Sebab kalau mak bapak tak reda, Allah pun tak reda. So biarlah kita berkawan sampai jannah, tapi mungkin kita bukan jodohnya.
kamu orang baik tapi mungkin tak baik untuk aku. Aku cuba nak jadi orang baik tapi aku tak baik untuk engkau. Wah, dahsyatlah jawapan lapik lah tu. Datuk pernah pakai jawapan gitu? Tanya. Nak merah muka aku je. Okey. Terima kasih banyak. Amin, alhamdulillah. Motivasi Pagi bersama DMFK setiap Isnin hingga Jumaat jam 6.45 pagi di Sepatu Sinar. Memenangi BSN SSP bernilai lebih daripada RM300,000. Ya. Aku tertarik dengan satu berita di Area Metro ni. Kenapa Rahim? Satu usaha murni daripada anak-anak muda. Apa tu? Ni projek bas mengaji. Subhanallah. Ni idea kreatif daripada, dinamakan tim dia Rembau Awesome. Dia kenakan cas untuk sekali mengaji RM1 dalam bas tu. Dia asalnya macam ni, 10 pemuda tu ada WhatsApp group. Dia borak-borak sama group tu, dia rasa macam terpanggil lah untuk tengok budak sekarang ni, kita dah semakin jauh dah daripada Quran kan. Mengaji macam mana nak dekatkan budak ni, dapatkan environment yang selesa, yang lain kan. Yang boleh menarik minat. Lah dia pakatkan member dia. Asalnya idea kosong je untuk beli bas, buat dalam bas. Kalau fikir ada pula apa orang nak bantu kan. So dia dapat sekarang dah ada 6 biji bas. Bergerak. Dia bergerak. Tak berat. Dia statik. Cuma itu pasal dia kata masalah yang dia hadapi sekarang ni adalah lokasi untuk menempatkan bas tu kat mana. Tapi alhamdulillah sekarang dia dah ada 70 pelajar. Alhamdulillah. 70 pelajar kanak-kanak yang daftar untuk mengaji lah. Sebab harga dia beli bas yang tak bergerak tu, bas body je, RM6,000 satu. Lepas tu tambah RM4,000 untuk Ubaswai. Dah RM10,000 lah tu. Bas bas. Menarik Yelah budak-budak sukalah benda-benda macam itu. Mungkin boleh buat ni bas sekolah pun boleh. Bas sekolahan. Jadi budak suka nak naik. Sebab kan ada konsep ni kat Melaka kat mana yang tempat makan tu. Hotel. Bukan. Bas tempat makan. Bas tempat dia makan. Dia susun dekat tempat parking bas. Kelebang. Kelebang. Tapi itu bukan tempat makan. Itu memang hotel dalam bas. Hotel dalam bas. Dia buat tempat tidur menginap tapi dalam bas. Bukan tempat makan. Tapi aku tengok ni, aku pergi tu tempat makan. Dia bas bukan kat Melaka tu. Bas lama. Yang ni Melaka. Yang aku cakap ni Melaka, yang tempat menginap. Tapi itulah, kadang bila kita kreatif macam itu, dia memang boleh menarik minat orang. Kan. Ini tapi ini setengah orang buat tabung. Bas tu dia beli, dia mau tabung. Mana bulan berapa tahun nak penuh. Ya, ni masing-masing punya. Yelah, masing-masing pun logik lah. Kalau bas tabungnya kecil tu okey lah. Bas sekolah berapa lama nak penuh. Yalah, mana dah tahu Iman. Kau nak yakin kau orang benda. Dah bangga kau kata aku. Manalah tahu. Mana ke logik ni? Mentang-mentang kau dah hafal CFA, dapat tabung banyak kat rumah. Tapi terima kasih lah pada 7x8 ni 56. Terima kasih pada individu yang buat bas ni. Betul. Terima kasih banyak lah. Okey, nanti dari jam 9 kita akan bersama lagi. Ada NTAT, ada sepatu Hello 36. Rahim gambar. Rahim gambar. BSN realisasikan impian anda dengan produk pembiayaan dan perancangan kewangan BSN terpilih dan berpeluang memenangi BSN SSP bernilai lebih daripada RM300,000. Okey, sekarang ni di ruangan NTAT sudah nak tahu ambil tahu. Jadi nak berkongsi dengan korang ni. Kau pernah pergi ke Jepun kan, Jeb? Pernah. Jadi Osaka. Ini dianggarkan lebih 80,000 kedai ramen di seluruh Jepun. Ke Tokyo sampai Toy kan? Sampai. Tokyo saja terdapat lebih daripada 10,000 kedai ramen. Banyaknya. Yelah. Tapi kat sana aku tak makan ramen, aku tak makan. Tak makan kan. Tapi ramen ni ada yang jenis yang macam biasa kan, tak pedas, dan ada yang ramen apa samyang. Itu yang pedas. Tapi kalau macam asal pergi Jepun dulu, yang paling best dia bukannya mi pakai mesin, ramen pakai mesin. Macam mana? Dia manual pakai tangan. Manual lah. Dia pusing dia pusing, dia potong. Pusing. Pisau dia tu tajam. Tarik pusing lagi sampai dah boleh potong. Aku tengok Aim di depan buat depan mata. Dia macam mana dia buat dia macam tepung dicanai tu. Lepas tu dia akan tabur dengan macam tepung. Mi tarik tu ke kalau kat sini? Lebih kurang macam mi tarik. Tapi kat sana panggil ramen. Setengah tempat dia panggil raman. Malaysia tu. Malaysia tu. Maknanya kat Malaysia tu. Okay, Malaysia kalau macam Malaysia makanan ruji dia nasi. Sana ramen makanan ruji lah. Mungkin lah. Mungkin pasal banyak tu. Banyak kan? Mungkin tempura pun ada. Tempura sana. Tempura biasa. Tempura. Suci. Ya, sana tempura. Sini tempurung. Tempurung perak. Okey, itulah faktanya.
Maksudnya kalau anda penggemar ramen, kalau pergi ke Tokyo tak payah risau. Tokyo, pergi ke Jepun tak payah risau lah. Hampir 80,000 kedai ramen ada banyak. Betul. Jeb yang memang makanan dia yang tak boleh makan lain, makan nasi pun boleh kat sana kan. Okey, itu saja NT sekejap lagi ada sepatu Hello. Dengan kami Sepatu Sinar, rancangan kewangan BSN terpilih dan berpeluang memenangi BSN SSP bernilai lebih daripada RM300,000. Okey, ini saja je nak bercerita pasal malam tadi kita punya meja bulat sepatu di bakat sepatu. Kita ada Joe Aziz. Dia ni memang boleh meniru suara orang macam-macam. Tapi yang paling sama adalah DMFK punya suara. Dia ni kawan kita. Dulu masa Raja Lawak 3 dia tak terpilih untuk pergi top 12. Tapi inilah bakat dia. Jadi masa itu dia hantar dia hantar voice note tu yang aku tu buat kru production jemput dia. Ini yang dia hantar kat aku tau. Kau dengar. Assalamualaikum ya. Saya nak ucapkan selamat petang lah kepada saya punya sahabat saya Syuib ya. Syuib sepatu memang handsome. Nampak tak? Ni kajian saya ya. Orang yang berkepala botak ni kajian saya lah. Dia sangat-sangat handsome ya, sangat macho. Bila wanita-wanita yang tengok orang yang berkepala botak, nampak licin tak, berkilat tak? Dia macam ketawa win lah. Sama lah. Sebiji weh. Yep. Pasal sebelum ni ada orang tiru DMFK tapi suara tak dapat tiru. Ini yang ni betul sama hampir. Dan Dr. Muhammad Bashar Kamsah pun sendiri cakap mengakui yang memang ini yang paling mirip lah. Dan yang best memang tadi dia tengah buat DMFK pun keluar. Baru dia tahu. Tapi seronok lah malam tadi. Okey, jadi pada anda kalau ada bakat yang seperti ini, yang sedahsyat ini, bolehlah hantar email ya ke feedback@sinar.fm. Ejaannya feedback@sinar.fm. InsyaAllah manalah tahu rezeki dapat bersama dengan kita orang di meja bulat sepatu. Itu saja yang kami nak kongsikan. Sekejap lagi ada sepatu Hello. Sepatu Sinar dibawakan oleh BSN. Realisasikan impian anda dengan produk pembiayaan dan perancangan kewangan BSN terpilih dan berpeluang memenangi BSN SSP bernilai lebih daripada RM300,000. Masanya untuk sepatu Hello. Ini best ni. Jom kita Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya sikit lah. Ya. Saya ada booking padang dekat Cyberjaya. Bila? Saya booking pada hari Rabu. Tapi tiba-tiba dia orang kata cancel lah. Pukul apa tu? Pukul 8 malam. Bila? Hari Rabu. Hari Rabu bila? Banyak Rabu ada ni. Rabu yang ni. Rabu yang besok. Cancel sebab apa tu? Tak tahu, dia orang telefon cakap cancel lah. Kenapa cancel Hari Rabu memang tak ada orang booking sekarang bang. Sekarang ni kosong? Sekarang ni bukan. Maksud saya memang tak ada orang booking. Sekarang ni hari Rabu memang tiap hari Rabu slot Liga. Slot Liga mana ada orang booking. Patut dia orang cakap tak boleh booking. Apa tak. Kau masukkan bibi kau ke? Aku dah geram pula. Ini pasal apa ni Jeb? Ini orang yang main saku Bukit Padang untuk Super Lawa. La ilaha illallah. Siapa ke namanya? Bang, siapa bang nama bang? Saya ni, kita orang Sepatu Sinar ni. Ya ke? Abang buat suara macam saya Ingatkan Seri Anti dia pun. Bagi tahu bang nama bang. Kita tak tahu nama ni. Kerol. Tak adalah, saja je kita buat panggilan ni di konti Sinar FM. Jadi suara abang sekarang ni keluar kat radio ni. Nak buka Sinar. Tak apa bang, abang sebut nama bang. Lepas tu daripada mana, kerja kat mana, lepas tu bagilah ucapan. Bagi ucapan selamat pagi, tak kisahlah pada siapa-siapa. Okey. Nama saya Khairul. Saya daripada TSI Sport Arena Cyberjaya. So untuk semua pendengar-pendengar Sinar FM, kalau siapa nak booking padang TSI Sport Arena Cyberjaya, boleh telefon 019 2161 627. Cantik bang, selip nega sekali. Standby je lah bila hang telefon tu. Okey bang, minta maaf saja je guru-guru apa pagi ni. Boleh. Selamat bekerja. Semoga ceria-ceria selalu bang. Baik bang. Assalamualaikum.
kepada Abang Jeb, Abang Syed, Abang Rahim. Terima kasih. Tanya juga kan, Abang Jeb. Terima kasih. Baru. Terima kasih bro, terima kasih. Kalau ada padang kosong beritahu tau. Boleh. Saya call terus direct konti punya. Kolombo lah, Kolombo. Nombor ada kan. Okay, Rol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku kalau nak berurusan ni, sewa padang ke apa. Buat sekali lagi soalan tadi. Buat sewa sekali. Assalamualaikum. Apa benda? Kau klepet ke bibi kau. Bunyi lain boleh. Dahsyat lah. Okey, terus dengan kami Sepatu Sinar, produk pembiayaan dan perancangan kewangan BSN terpilih dan berpeluang memenangi BSN SSP bernilai lebih daripada RM300,000. Alhamdulillah. Hai, udah tamat dah tugas kita. Ini sebenarnya ni ada kau nak buka dulu ke? Okey, dengar Ada kata-kata ya. Kehidupan. Deng. Umpama roda. Bukan. Roda. Umpama satu destinasi yang bukan nak ditujui, hanya transit sahaja. Yang nak ditujui itu nanti yang kekal abadi, di sana. Iya. Jadi masa transit ni buatlah yang terbaik. Yang baik. Macam RNR lah. Kita pulang. Kalau kau nak gelak kan aku punya kata motivasi. Yelah, kira macam RNR lah transit. Tak apa, tapi cara kau cakap tu. Alah kan, boleh kan. Cegor kan maksud sikit. Bukan pasal dia ketahuan tu, pasal kau punya donation tu. Yelah. Kadang-kadang motivasi tak boleh cakap melengking. Tak boleh cakap relax. Yelah, tapi tak ada sampai macam kuyu sangat. Macam bawa motor Beza turun tu. Beza dah mula turun, tak dapat apa kan. Tapi kalau aku tak kerap macam itu tadi, dapat kelakar tu. Tak dapat. Okey, tak apa. Besok kita jumpa lagi. Boleh tak? Boleh. Besok pagi 6 pagi. Jadi kalau ada salah silap daripada kami ni selama 4 jam ke udara, mohon maaf lah. Biasalah kita orang ni kerja malam kerja, pagi kerja lagi. Mengantuk tu tak boleh nak delak kadang-kadang. Okey, jadi pada anda teruskan hari ini dengan penuh ceria. Apa tu? Okey, jumpa besok insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dengarkan Sinar FM, menyinari hidupmu. Bye bye.